Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan, sewaktu tuan-tuan tonton video ni, kemungkinan besar adalah hari Jumaat 18 April. Ini adalah video rakaman. Sewaktu tuan-tuan tonton hari Jumaat ini, saya berada di Taif, memimpin jemaah saya menelusuri sirah Rasulullah dan tadabbur di Taif sebelum kami berangkat untuk pulang esok. Maka tuan-tuan, esok hari Sabtu saya akan berangkat untuk pulang ke tanah suci, pulang ke tanah air, insya-Allah. Saya rekod video ni lebih awal agar tadabbur kontak kita boleh berjalan seperti biasa. Membincangkan tema apa? Tema ibu bapa. Jom kita rekod apa kita bincang sebelum ini tentang tema ibu bapa. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa sewaktu anak masih kecil. Yang kedua, syukurlah atas peluang untuk berkhidmat kepada ibu bapa. Yang ketiga adalah perbincangan pagi ini. Tuan-tuan, perbincangan pagi ini kita rujuk surah An-Nisa, surah keempat. Perbincangan kita hari ini surah An-Nisa, surah keempat, ayat 36, insya-Allah. Bantu saya tuan-tuan, komen di bawah. Perbincangan kita hari ini surah An-Nisa, surah keempat, ayat 36. An-Nisa, surah keempat, ayat 36, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ibu bapa. Tuan-tuan, khidmat kepada ibu bapa ni ada banyak cara. Kenapa khidmat kepada ibu bapa telah pun kita bincang pada 2 siri sebelum ini. Maka tuan-tuan, hari ini adalah siri yang ringkas, sangat ringkas insya-Allah, sangat kontak. Kerana tuan-tuan, ayat 36 ni adalah ayat yang berterus terang, direct to the point. Yang mana Allah menyebutkan, ini saja ayatnya tuan-tuan, pendek je. Ayat 36 ni panjang. Ayat 36 ni lebih kurang 5-6 baris. Tapi saya nak baca 2 baris yang awal sahaja daripada ayat 36 ini. Allah menyebutkan, wa'budullah, abdikanlah diri kalian kepada Allah, itu perintahnya. Abdikan diri kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan whatsoever langsung. Tuan-tuan, dekat sini ada 2 perintah. Perintah nombor 1, wa'budullah. Ini perintah nombor 1 tuan-tuan. Perintah yang pertama adalah abdikan diri kalian kepada Allah. Siapa dia kalian? Kalian adalah perintah Allah kepada muslimin. Muslimin, wa'budullah, abdikan diri kepada Allah. Ini perintah nombor 1. Ada perintah yang kedua. Perintah yang kedua berbunyi, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirikkan Allah dengan whatsoever langsung. Jangan kalian mensyirikkan Allah dengan apa-apa langsung. Ada 2 perintah. Perintah nombor 1, abdikan diri kepada Allah. Bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah? Sekejap lagi Allah terangkan kepada kita. Perintah kedua, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Bagaimana satu orang dianggap syirik kepada Allah dengan sesuatu? Sekejap lagi, insya-Allah saya sentuh sedikit tentang contoh yang Allah bagi. Kembali kepada perintah awal. Perintah awal adalah wa'budullah, abdikan diri kepada Allah. Cara mengabdikan diri kepada Allah ni banyaklah. Pengabdian kepada Allah, beribadah kepada Allah ni banyak. Beribadah kepada Allah ni banyak. Puasa, ibadah kepada Allah, betul. Solat, beribadah kepada Allah, betul. Bayar zakat, bayar ibadah kepada Allah, betul. Berangkat untuk umrah dan haji, beribadah kepada Allah, betul. Banyak cara yang dianggap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, abdikan diri kepada Allah. Namun tuan-tuan, dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 36 ini, Allah rincikan satu bentuk pengabdian diri kepada Allah, iaitu ihsan, berlemah lembut, berbelas kasihan. Ihsan. Ihsan, bersifat ihsan, berkasihan, berlemah lembut, berkasih sayang, adalah salah satu cara untuk menunjukkan kita mengabdikan diri kepada Allah. Dengar balik perkataan saya tak? Allah perintahkan abdikan diri kepada Allah. Allah perintahkan jangan syirikkan Allah dengan whatsoever langsung. Bagaimana mengabdikan diri kepada Allah? Banyak cara. Salah satu caranya adalah bersikap ihsan,
Dan bersikap ihsan itulah tema ayat 36 ini. Berkasih sayang, berbelas kasihan, bersopan santun, ihsan. Ihsan ini, bersifat kasih sayang ini kepada siapa? Ramailah orang yang boleh kita berkasih sayang. Namun perintah Allah berkasih sayang itu mesti dimulakan dengan ayat berikutnya, wabil walidain ihsana. Terhadap kedua ibu bapa hendaklah kalian ada ihsan, berbelas kasihan dengan mereka. Wabidil qurba, lepas tu berbelas ihsan kepada sanak saudara. Wah, dan juga orang itu, orang ini, orang itu, orang ini. Tuan-tuan, sambungan ayat ini Allah menyenaraikan banyak orang-orang yang Allah perintahkan kita berihsan dengan mereka. Allah perintahkan kita untuk berbelas kasihan dengan mereka. Ada senarai yang panjang. Namun tuan-tuan, siapakah yang mendahului senarai yang panjang untuk kita Muslim ihsan kepada mereka? Walidain, kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua ibu bapa hendaklah kalian bersikap ihsan. Itu perintah pertama. Kenapa kita ihsan kepada ibu bapa? Kenapa kita ihsan kepada kaum kerabat? Kenapa kita ihsan kepada ramai lagi senarai yang lain? Kerana memenuhi perintah Allah, wa'budullah. Kenapa kita ihsan kepada kedua ibu bapa? Kerana memenuhi perintah Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Senarai kita bersikap ihsan itu bermula dengan ibu bapa, kemudian pergi kepada orang lain. Bagaimana ihsan? Bagaimana kita ihsan? Bagaimana kita berbelas kasihan? Tuan-tuan, berbelas kasihan dengan senyum, betul. Berbelas kasihan dengan memberi harta, betul. Berbelas kasihan dengan khidmat kepada kedua ibu bapa. So tuan-tuan, satu orang tidak dianggap Muslim yang baik melainkan dia ihsan. Itu satu. Yang kedua, satu orang tak dianggap Muslim yang baik apabila dia ihsan kepada jiran, ihsan kepada adik-beradik, ihsan kepada sanak saudara, ihsan kepada jiran tetangga, ihsan kepada anak-anak kecil, namun dia tidak ihsan kepada ibu bapa. Orang yang lebih aula, utama untuk kita selaku Muslim bersifat ihsan, berbelas kasihan, bersopan santun adalah kepada ibu bapa kita sendiri. Itu lead nombor satu. Itu senarai nombor satu. Maka tuan-tuan, orang pertama yang perlu kita juruskan ihsan kita, belas kasihan kita adalah kepada kedua ibu bapa. Tak kena tuan-tuan, kalau kita bersikap baik, bersopan santun, manis muka dengan jiran kita, sehingga jiran kita kata, untungnya berjiran dengan si fulan. Sebab aku jadi jiran dia, bagus sangat jiran yang bagus. Tuan-tuan, meskipun jiran kita mengatakan kita jiran yang bagus, namun kalau mak dan ayah kita tidak merasai ihsan daripada kita, maka kita masih lagi bukan Muslim yang baik. Kalau kita adalah ibu bapa yang bagus, kita jaga anak kita elok, kita pun manis muka dengan anak kita pun rasa bertuah kerana ada mak ayah macam kita. Namun sayangnya ayah dan mak kita tidak merasai ihsan kita tersebut, maka kita juga bukanlah Muslim yang bagus. Maka tuan-tuan, khidmat seorang Muslim, ihsan seorang Muslim itu mesti bermula kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa. So tuan-tuan, hari ini kesimpulan yang kita dapat, abdikan diri kepada Allah. Caranya ihsan, khidmat kepada kedua ibu bapa. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Maka sekarang dalam kes ini, kita syirikkan Allah dengan siapa? Apabila satu orang manusia enggan untuk ihsan termasuk kepada kedua ibu bapa, mungkin kerana kita ada mak ayah yang tua, mungkin sedikit menyusahkan, lalu kita rasa aku ihsan dengan orang lain boleh, tapi dengan mak ayah ni aku berat sikit lah. Sebab mereka ni tua dah, nyanyuk dah, kencing merata, pakai pampers, kita tension. Maka tuan-tuan, di saat kita mula tidak ihsan kepada ibu bapa, kita baru sahaja tidak mengabdikan diri kepada Allah. Kita telah pun mensyirikkan Allah dengan kehendak diri kita sendiri. Bila saya guna perkataan mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri, saya tak masukkan syirik mengatakan kita Tuhan. Saya tak masukkan sebagai syirik besar. Namun tuan-tuan, sifat-sifat tidak taat kepada Allah, sifat-sifat pengsyirikan kepada Allah itu
telah muncul dalam diri kita apabila kita enggan untuk mengkhidmat kepada mak ayah kita, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah mula rasa berat dah. Allah, dalam banyak-banyak benda yang Allah suruh, bak khidmat mak ayah ni aku tak mau pun. Maka tuan-tuan, kita telah pun muncul kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dalam sudut hati kita. Maka tuan-tuan, pengabdian kepada Allah itu adalah dengan ihsan kepada mak ayah. Mensyirikkan Allah itu adalah dengan kita enggan untuk ihsan kepada ibu dan ayah kita. Terkadang kita enggan untuk ihsan kepada ibu dan ayah kita kerana ada dendam peribadi kita kepada ibu dan ayah. Ya, kita akui bukan semua mak ayah ni baik. Bukan semua mak ayah ni berjenis. Ada juga mak ayah yang menyakitkan hati kita. Bukan tak ada. Maka tuan-tuan, di sini ada ujian iman kepada anak yang baik, kepada Muslim yang baik, untuk dia khidmat kepada mak ayah yang mak ayah tu tak baik pun dengan kita sebelum ini. InsyaAllah pada siri-siri yang akan datang, ada saya sentuh tentang keadaan apabila mak ayah tak baik dengan kita pun. Mak ayah buang kita tong sampah, bagaimana kita nak khidmat dengan dia? Ini kita bincang pada siri-siri yang berikutnya. Yang pastinya, ujian Allah beri kepada Muslim adalah dengan untuk berkhidmat, berbelas ihsan kepada mak ayah kita, walau bagaimanapun keadaannya. Maka kesimpulan kita hari ini, tuan-tuan, khidmat seorang Muslim mesti bermula dengan kepada ibu bapa sendiri. Komen di bawah, tuan-tuan, khidmat kita, kesimpulan kita hari ini, khidmat seorang Muslim bermula dengan kepada ibu bapa. Komen di bawah, khidmat seorang Muslim mesti bermula dengan kepada ibu dan bapa. Komen di bawah, tuan-tuan, khidmat seorang Muslim bermula dengan kepada ibu bapa, bukan mula kepada orang lain. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah, saya akan berangkat untuk pulang daripada Tanah Suci. InsyaAllah esok pagi, sewaktu tuan-tuan tonton video ni, doakan kebaikan untuk saya dan jemaah saya, insyaAllah. Bertemu pada siri berikutnya, insyaAllah secara live. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.